Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, wanakem, tachahau. Saya Suman Siwam. Hari ini kembali dengan satu isu yang berkaitan dengan baru-baru ini berlaku di sebuah surau di satu taman. Pakcik itu dia nak pergi solat subuh, lalu dihalau. Ya, perkara ini kita kan rakyat Malaysia ataupun umat Islam perlu mengambil serius. Sebab apa? Ramai di antara kita duit wakaf, masjid ini duit wakaf ataupun masjid ini, surau ini adalah pemilikan bersama. Dia tiada hak di mana siapa-siapa pun, masing-masing pemilik. Tempat yang untuk beribadah, khusus tempat tu untuk beribadah. Apalah hak kita untuk menghalau orang? Perkara ini terjadi di Malaysia. Banyak tempat yang kita lihat yang terjadi, yang nampak Allah tunjukkan sebab dia ambil video, Allah tunjukkan. Yang tak nampak lagi kita tidak tahu. Siapalah kamu nak halau orang yang nak beribadah di dalam surau, di masjid? Sebab pemilikan ini bersama. Duit zakat, duit wakaf, orang khususkan untuk amal jariah, untuk kegunaan akhirat dia. Tetapi apa yang kamu buat tidak bertanggungjawab langsung. Itulah saya katakan, bila mana mereka melibatkan mereka ini daripada ahli syurga. Mereka inilah yang terpaling pandai agama, terpaling syurga. Meletakkan bangsa tu dalam agama. Pasal tu rosaknya agama ni. Saya setiap kali saya kritis pakal benda ini. Jangan samakan bangsa dengan agama. Jangan kamu buatkan pemikiran sendiri untuk menegur orang di tempat-tempat beribadah. Itu salah. Itu salah, saudara. Sebab saya sangat-sangat tidak setuju. Sangat-sangat sedih. Perkara-perkara ini berulang lagi pada umat Islam. Apalah salah orang tu? Kau boleh cakap bil elektrik naik lah, apalah. Kan orang bagi duit wakaf. Untuk kita punya kegunaan masjid surau. Benda itu ada, diberi sebagai sumbangan. Boleh je kita sumbangkan pada kegunaan-kegunaan surau dan masjid. Tidak ada seorang pun AJK ataupun orang lain untuk menghalang orang beribadah di surau, di masjid. Ini adalah pemilikan bersama. Wakaf, tanah wakaf ini adalah pemilikan bersama. Bukan hak kamu. Kamu jangan buat benda ini macam rumah kamu. Akak tu kononnya cakap sopan. Apa yang sopan yang kau menghalau orang yang beribadah? Dosa tu kau tanggung. Kalau boleh tunjukkan muka dia, tampilkan dia. Pihak jabatan agama ini pun kena peka dengan perkara-perkara begini. Sebab perkara begini yang kita nampak sebab ada video. Yang tidak nampak macam manalah. Pejabat agama, jabatan agama ini perlu ambil insentif untuk mendidik umat Islam ini. Apakah kegunaan masjid? Apakah kepentingan orang di dalam masjid? Orang pergi sana dalam macam musafir kan, orang luar datang tidur di masjid. Apakah kita perlu buat, apa yang kita perlu persediaan? Saya bagi tahu ini untuk segelintir yang tidak bertanggungjawab. Saya tidak bagi tahu pada semua. Segelintir. Ini contoh video yang memalukan bangsa. Pasal itulah Islam di Malaysia ini susah nak berkembang. Disebabkan mindset begini. Contoh kalau yang bukan Islam masuk, yang Islam masuk pun dihalau. Kalau yang bukan Islam, dah tentu dihalau. Kita perlu meraihkan, kita perlu menyantuni orang yang datang ni. Ini tidak, ini menghalau lagi. Ini baru orang Islam sendiri. Pakcik tu nampak warak, nampak alim pun kena halau begitu. Takkanlah duit elektrik, duit air kata boleh bayar untuk sejam. Sedangkan duit sumbangan tu ada. Orang sumbang. Umat Islam ataupun orang yang pergi masjid tu, surau itu disumbang duit untuk kegunaan masjid. Kegunaan surau, kegunaan kebajikan. Gunakanlah duit itu dengan betul. Jangan kamu nak kaitkan, orang datang sini habis duit aku. Kalau begitu, kau jangan buat masjid. Kau jangan jadi AJK. Kau tiada hak untuk menghalang orang beribadah di tempat-tempat awam. Masjid surau ini tempat awam, pemilikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.